Hai, Assalamualaikum semua. Semoga korang semua dalam keadaan baik hari ini. Hari ini kita nak bahas tentang batik. Korang nak tahu tak, fakta yang agak mengejutkan bahawa batik sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Sebenarnya, UNESCO secara rasmi dah pun mengiktiraf batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda manusia, Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pada 2 Oktober 2009, ingat ya, UNESCO bagi tahu, batik Indonesia, sekali lagi batik Indonesia. Jadi tunggu dulu, ini bermakna batik Indonesia dengan batiknya, Malaysia juga dengan batiknya. Bezanya batik Malaysia belum diiktiraf UNESCO. Fakta yang agak mengejutkan. Dalam video ini korang akan tahu asal batik yang sebenarnya. Sebelum tu, korang boleh support tukang react dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Asal usul batik sering kali didapatkan. Ada yang kata daripada Malaysia, ada yang kata daripada Indonesia. Hari ini saya nak bagi tahu bukan daripada Malaysia, bukan daripada Indonesia. Rekod sejarah memberitahu kepada kita batik dapat dijejak paling awal ke zaman Mesir Purba, di mana terdapat satu amalan melukis di atas kain menggunakan lilin dan umpama dengannya. Kain-kain pada zaman Mesir Purba ini dipanggil sebagai fayum. Juga batik wujud dekat negara China. Kita dapat lihat pada hari ini puak-puak yang mendiami kawasan Yunan, iaitu puak Miao, Buye dan Jia dekat sana sebenarnya memiliki seni batik mereka tersendiri. Dalam sejarah Melayu, antara rekod terawal merujuk kepada seni melukis di atas kain ini ialah daripada Solatus Salatin yang ditulis pada abad ke-16 Masihi, yang melibatkan seorang Laksmana, iaitu Laksmana Hang Nadim, anak kepada Hang Jebat dan juga anak angkat Hang Tuah, yang ketika itu diarahkan oleh Sultan Melaka untuk pergi ke India dan mendapatkan 40 kain daripada sana. India pada ketika itu merupakan pusat tekstil yang sangat terkenal, menghasilkan kain-kain yang sangat berkualiti. Jadi tak heran kenapa Hang Nadim dikirimkan ke India untuk dapatkan kain berkualiti di sana untuk dibawa balik ke Kesultanan Melayu Melaka. Ketika dalam perjalanan, kapal Hang Nadim keram. Alhamdulillah, Hang Nadim terselamat, tetapi hanya 2 dan 3 sahaja kainnya tempat diselamatkan. Jadi apa yang Hang Nadim buat? Hang Nadim lukis semula lukisan kain-kain tadi dekat atas dengan bermotifkan flora dan fauna seperti mana kain asal, lalu diberikan kain ini kepada Sultan Melaka. Ini antara rekod bertulis terawal yang bercerita kepada kita tentang kelahiran batik dekat alam Melayu atau Nusantara. Bukan saja dekat India, kita juga ada dekat China ketika zaman dinasti Sui. Pada zaman ini terdapat kewujudan kain yang dilukis menggunakan lilin. Biasanya kain ini ialah ketika zaman China, kain yang digunakan ialah kain sutra yang sangat mahal. Kemudian pengaruh kain daripada dinasti Sui ini sampai ke Jepun ketika zaman Nara, ketika abad ke-8 Masihi. Kita dapat melihat kelahiran batik Jepun yang dipanggil sebagai Roket Suzume. Kain ini mengekalkan unsur-unsur budaya Cina seperti flora dan fauna, gunung ganang, pemain seruling, adegan memburu dan kebanyakan unsur-unsur yang kita boleh lihat dalam kebudayaan Cina. Malah ada yang berkata kalau macam tu, janganlah orang Malaysia guna perkataan batik, guna perkataan lain. Saya nak berhujah kat sini sebab pertama, kita kena tahu perkataan batik bukan hak eksklusif bahasa Jawa. Kita dapat melihat kewujudan perkataan batik dalam bahasa Proto-Austronesia yang dipanggil sebagai bacik. Dan kemudian perkataan bacik ini yang bermaksud bertatu, melukis dan seumpama dengannya tersebar dalam banyak kalangan bahasa dalam keluarga Austronesia, termasuklah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Sebagai contoh, kita ada dalam bahasa Formosa yang di mana terdapat kosa kata feksik yang bermaksud amalan mencacah tatu dan juga melukis. Juga saya cadangkan kepada kawan-kawan Malaysia saya, tanya kepada orang Kadazan dekat Sabah apa maksud perkataan wotik dan wotik dalam bahasa mereka, dan anda akan dapat tahu bahawa sebenarnya perkataan ini wujud dalam pelbagai bangsa dalam kerumpun Austronesia. Jadi macam mana kita nak layan isu batik ni? Senang. Batik dah wujud sebelum Malaysia wujud pada 1957. Batik dah wujud sebelum Indonesia wujud pada 1945. Jadi ianya bukan hak eksklusif sebuah negara semata-mata. Sebelum Malaysia dan Indonesia wujud, batik dah
dah wujud dekat China, dah wujud dekat Empayar Mesir Purba, dah wujud dalam Kesultanan Melayu Melaka dan catatan Kisah Hang Nadim, dah wujud dekat Jepun, bahkan dah wujud dalam bahasa Proto-Indonesia yang boleh dikira 3000 tahun sebelum Masihi. Bahasa itu mula dipertuturkan dekat muka bumi. Jadi senang saja, orang Indonesia boleh berbangga dengan batik mereka, kami orang Melayu dekat Malaysia boleh berbangga dengan batik kami, dan pelbagai suku bangsa lain yang mewarisi teknik melukis kain menggunakan lilin juga boleh berbangga dengan batik mereka. Akhir kata daripada saya nak bagi tahu yang saya sebenarnya ada satu event forum bersama dengan sahabat saya Ahmad Faizal dekat Kedah, dekat Sungai Petani. Anda boleh lihat dalam poster ini pada 27 hari bulan. Kita jumpa dekat sana bersama dengan saudara saya Ahmad Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 1,5 juta orang Jawa ada di Malaysia, atau sekitar 3-4% orang Malaysia itu bersuku bangsa Jawa. Orang Jawa ada di Malaysia, khususnya itu di Johor dan juga Perak, itu udah ada jauh sebelum Indonesia dan juga Malaysia itu ada. Mereka tetap melestarikan budaya mereka, terus berkembang sampai sekarang. Kenapa sih orang Jawa di Malaysia itu nggak kelihatan seperti orang Jawa? Ya, mereka pakai baju kurung, mereka berbahasa Melayu dan lain-lain. Intinya saat ini di Malaysia, semua orang yang berbahasa Melayu dan juga beragama Islam itu dikategorikan sebagai Melayu. Jadi bangsa-bangsa ataupun suku-suku yang dari Indonesia beragama Islam dan juga berbahasa Melayu itu menjadi seorang Melayu dan ataupun diklasifikasikan sebagai Melayu untuk mempermudah sensus lah intinya. Jadi di Malaysia mau lo orang Minang, Jawa, Sunda, Betawi, Bugis, Madura, asal orang Islam ya lo diklasifikasikan sebagai seorang yang Melayu, dan terjadilah asimilasi di sana. Tapi apakah orang Jawa di Malaysia itu musnah? Ya enggak juga. Lo coba lihat aja di search ya di TikTok ini, Jawa Malaysia itu banyak banget orang Jawa, orang Malaysia keturunan Jawa, dan juga mereka masih melestarikan budaya-budaya mereka. Jadi jangan heran kenapa batik itu bisa ada di Malaysia gitu. Karena ya itu dibawa sama orang-orang Jawa ke Malaysia gitu loh. Bukan orang Melayu, bukan orang suku Melayu pakai batik ngeklaim, enggak. Mereka yang ngeklaim itu orang Jawa pindah ke Malaysia, mereka melestarikan batik sama seperti yang lain. Dan karena asimilasi dan juga klasifikasi Jawa sama dengan Melayu di Malaysia, itulah yang menjadi rumit sekarang. Jadi intinya Melayu di Malaysia itu nggak semuanya itu suku Melayu ya, banyak suku-suku lain yang dikategorikan sebagai seorang yang Melayu ya teman-teman. Jadi ketika ditanya apakah batik itu diklaim oleh Melayu Malaysia, ya enggak juga, karena yang ngeklaim itu ya orang-orang Jawa di Malaysia. Mereka tetap memakai batik dan ya udah tumbuh kembang. Sama halnya dengan kebaya, sama halnya dengan bakso, sama halnya dengan nasi goreng. Apakah nasi goreng original film Indonesia? Oh tidak, jelas. Sate apakah dari Indonesia? Enggak juga. Bakso apakah dari Indonesia? Enggak juga. Tapi yang jelas menurut gua, apapun itu kontroversinya, yang jelas batik di Malaysia itu punya sejarahnya sendiri, dan nggak semata-mata orang Melayu tiba-tiba ngeklaim batik itu dari Malaysia, enggak. Karena apa? Karena ada 1,5 juta orang Jawa itu ada di Malaysia. Kenapa juga ada keris dan lain-lain itu ada di sana gitu. Dan coba lo lihat Johor ya, seberapa banyak orang Jawa di sana. Tapi memang mereka sudah tidak lagi menuturkan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka. Dan juga mereka ngeklasifikasikan diri mereka sebagai Melayu gitu. Tapi daerah Jawa tetap mengalir, budaya Jawa tetap mengalir di mereka. Jadi sebenarnya kesimpulan dari semuanya itu ya ada di bangsa Jawanya ini sendiri gitu. Karena yang di Malaysia itu ya orang-orang Jawa juga yang membuat batik, yang melestarikan batik dan juga memperkenalkan batik. Ya lo bayangin aja ya, total penduduk di Malaysia itu ada 34-35 juta. Ya, 1,5 juta itu orang Jawa. Seberapa gede coba itu? Belum lagi mereka berasimilasi, belum lagi imigran, belum lagi mereka yang kawin campur dan lain. Itu udah jadi budaya sendiri gitu. Dan banyak orang Indonesia nggak tahu seberapa banyak orang Jawa yang ada di sana gitu. Begitu pula sama orang Bugis, sama orang Sunda, sama orang Melayu yang ada di Sumatera, sama orang Minang di Malaysia itu banyak banget. Dan memang Malaysia itu sangat beragam, lebih beragam dari Indonesia menurut gue. Karena ya bangsa yang ada di sana itu ya bangsa-bangsa yang di luar Semenanjung dan juga di Borneo sana gitu loh. Dari imigran mereka. Kalau di Indonesia kan memang mereka tuh ada di tanah Indonesia. Kalau di Malaysia itu benar-benar imigran semuanya tuh ada di sana. Batik tu daripada negara aku lah. Tak, daripada negara aku. Sekarang tengah kecoh kan pasal batik kan. Hakikatnya dua-dua pun tidak, dik.
So batik, warisan budaya universal yang merentas zaman dan benua, ya. Isu tentang asal-usul batik seringkali menjadi perdebatan hangat antara Malaysia dan Indonesia. Namun untuk memahami betul sejarah batik, kita harus menyedari bahawa batik bukanlah sekadar milik satu negara atau budaya sahaja, tetapi sebuah warisan seni tekstil universal, ya. Seni melukis corak pada kain menggunakan lilin sebenarnya sudah wujud sejak ribuan tahun dahulu, dengan salah satu rekod terawal ditemui di Mesir. Teknik ini dikenali sebagai fayomi. Di China pula, suku-suku seperti Miao, Boye dan Gejia di wilayah Yunnan masih mengekalkan tradisi mereka melukis kain dengan corak unik mereka sendiri. Salah satu kisah batik dalam sejarah Nusantara merujuk kepada Laksamana Hang Nadim dari Melaka. Ya, Hang Nadim diarahkan oleh Sultan Melaka untuk mendapatkan kain serasah dari India, ya, yang dihiasi dengan 40 corak bunga sebagai simbol kemegahan istana. India pada ketika itu merupakan pusat perdagangan tekstil termasuk batik. Namun dalam perjalanan pulang, kapalnya karam akibat ribut dahsyat dan daripada 140 helai kain, hanya 4 helai sahaja yang berjaya diselamatkan. Hang Nadim menggunakan kemahirannya dalam seni tekstil mencipta sendiri baki kain tersebut, menjadikannya salah satu sumber awal seni batik di Nusantara. Ini menunjukkan bahawa batik bukan asli dari satu wilayah sahaja. Batik telah wujud di India pada abad ke-16 dan di China. Seni batik telah menjadi sebahagian penting dalam budaya tekstil sejak zaman dinasti Sui 581 hingga 618 Masihi. Di Jepun pula, seni batik juga berkembang pada zaman Nara 710 hingga 794 Masihi di kalangan istana dan golongan atasan dengan corak yang memaparkan unsur alam dan budaya Cina. Kaedahnya, setiap budaya sama ada dari Nusantara, daripada China, daripada India ataupun Mesir telah menyumbang kepada perkembangan batik. Walaupun setiap tempat memiliki variasi uniknya tersendiri, batik tetap merupakan seni yang bersifat universal ataupun worldwide lah. Orang Indonesia boleh berbangga dengan batik mereka, begitu juga dengan masyarakat Malaysia di pantai timur. Malah suku-suku kaum di Yunnan, China juga boleh berbangga dengan versi batik mereka tersendiri. Ya, jangan nak klaim-klaim. Jadi seni batik ini telah berevolusi mengikut lingkungan geografi dan budaya masing-masing. Justeru cubaan untuk menyempitkan asal-usul batik kepada sempadan negara moden yang baru berusia kurang daripada 100 tahun adalah satu tindakan yang tidak bijak. Batik seperti biasa berkembang dan berubah dengan masa, tetapi kekal dengan satu seni budaya yang dikongsi oleh pelbagai bangsa di seluruh dunia. Harapnya penjelasan ini sangat jelaslah untuk warga Indonesia dan juga warga Malaysia. Sebab batik ni bukannya bermula daripada Indonesia ke, bermula daripada Malaysia ke, tidak. Batik ini bermulanya daripada yang baca penerangan tadi, ya. Kaedahnya kita ni hanya berkongsi satu corak, iaitu melukis lukisan pada kain yang menjadikan ia adalah satu batik. Macam tu. So batik Indonesia rupa dia macam tu, batik Malaysia rupa dia macam ni, batik China rupa dia macam tu, batik Jepun rupa dia macam tu. So masing-masing ada keistimewaan batik tersendiri. So tak payah nak klaim-klaim sangat dah, ya. Assalamualaikum. Selamat beramal. Batik ada di banyak tempat. Dia bukan saja di Indonesia, Malaysia, dekat India, Sri Lanka. Sebenarnya orang dulu-dulu buat kain sebab tak ada mesin. I study batik. I explore different type of batik, and then I noticed that it's actually split to two already. One is made by hand. One is like this. This means that it's the popular pattern. This is what they call batik instead of the method. Do that make sense? Batik Malaysia and Indonesia mix of the pattern, but it is made in Malaysia. Means that the textile is printed in Malaysia. You can see that the band shirt where we have the pucuk rabang, but that's also influenced by Indonesia. This is also influenced by Indonesia. Indonesia has very
specific method. Malaysia, we are very new. Dia punya interpretation of batik is this printed and then they modernize it. Indonesian one is very peculiar lah. We cannot beat that. Yeah, Indonesian a bit confusing a bit because we are very new. But then we think, yeah, kita serumpun. You know what? People start migrating and everything, but we are within the region. Jadi begitulah tadi sedikit sebanyak info mengenai asal muasal batik. Batik sebenarnya bermula dari satu rentetan kisah masa silam, iaitu melukis di atas kain. Pada masa itu Indonesia, Malaysia tak wujud lagi. Batik dah pun diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Entah itu kini orang Cina, Mesir, Thailand, Indonesia, Malaysia dan banyak lagi. Masing-masing dengan motif tersendiri pada zaman tersebut. Batik Melayu sebelum dibawa masuk oleh orang Jawa ke tanah Melayu, batik ni dah wujud begitu lama, diperkirakan tahun 16 Masihi lagi. Jadi, simple je sebenarnya. Apa yang dah UNESCO iktiraf tu, sebenarnya batik Indonesia sebagai budaya warisan dan bukannya batik berasal dari Indonesia. Sama ada kita rakyat Malaysia atau Indonesia, dah tak payah lagi nak claim batik milik siapa. Sebab sejarah membuktikan asal muasal batik bermula dari amalan melukis di atas kain sejak berabad lama, yang mana jauh sebelum Indonesia wujud. Apa-apa pun, terima kasih menonton. Kita jumpa di next video.